menamatkan diploma, saya terus dapat ditawarkan bekerja di Kelang Infineon lah, di sebuah politeknik ni. Pada masa tu atas usaha politeknik jugalah. Sebelum tamat pun kita dah dapat dah kerja. Itu untung kita belajar di politeknik ni. Lakulah kalau kita guna di industri, di Kelang-Kelang. Kalau kita bawa diploma politeknik ni, okey, antara yang diberi prioriti lah, keutamaan. Yuran yang murah kan? Yuran yang masih RM200 saja satu semester. Zaman saya dulu. Dan yuran asrama berapa? RM60. RM60 masih sama lagi. Jadi kita yuran 200 dengan kos kehidupan di Kulim ni taklah tinggi sangat kan. Dengan keadaan semasa, mainlah kita join masuk politeknik. Memang politeknik tempat yang terbaik lah untuk kita melanjutkan pelajaran untuk kejuruteraan. Dan di sana saya mengaplikasikanlah kejuruteraan mekanikal kita ada tu, kita ubah, kita modifiedkan mesin-mesin yang sedia ada tu untuk membuat kepiah. Dan alhamdulillah lah sekarang ni mesin kilang kepiah saya tu, satu mesin tu sepanjang 70 kaki panjangnya.